Saya Nur Zuliana binti Kamarudin, umur 34 tahun. Nama saya Farizal bin Zainal, umur 38 tahun. Anak 3 orang, semua berlima lah. Lagi ladang sawit. Dari belakang ni je. Kawasan sini lah. Saya suruh rumah je. Dekat tu lah, Pekan Linggi tadi. Jauh sini sebab sini yang kat Penggalan Kempas ni kedai runcit biasa je. Diorang tak ada asrama. Kalau tak kat Linggi, sambil jalan-jalan ke PD tu, pergilah pasar raya sana. Barang keperluan asas lah. Kadang-kadang susu, pampers, barang dapur sikit-sikit. Tapi mesti ada ambil lah beras, gula, yang keperluan asas untuk hari-harian lah. Kalau ikut anak yang 5 tahun tu dah tak menyusu dah, dia je. Jadi separuh lah, kalau dapat 100, setengah dia je lah pampers, susu dah berapa. Dua barangnya dah 50. Ikut kemampuan lah, saya macam anak 3 kan. 300 ke boleh lah kot sebulan. Sebab barang pun dah mahal. Keperluan anak je lah. Sebab anak dia punya harga barang-barang susu dia tu up sikit. Macam barang dapur tu tambah-tambah sikit je lah. Sila beli barang makan lah. Biasa barang makan je lah. Tambah lagi lah. Telur ke susu, beras. Kira cukup lah makan sebulan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana prihatin dengan memudahkan penyediaan program bantuan rahmah ni kepada rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama. Sara untuk semua rakyat Malaysia.